Soalan D pula. Okey, apabila larutan pelumbung 2 nitrat ditambahkan kepada larutan kalium iodida berlebihan, menandakan kuning pelumbung 2 iodida dan larutan tidak berwarna terbentuk. Okey, jom terus. 1. Tuliskan persamaan kimia. Okey, so persamaan kimia ni consist of, okey, ingat kita kena ada apa? Bahan tindak balas. Okey. Lepas tu arrow, and then kita kena ada kita punya hasil tindak balas. Okey. Now, bahan tindak balas macam mana nak tahu? Look at the question. Apa bertindak balas dengan apa? So, let's highlight. Dia kata pelumbung 2 nitrat ditambahkan kepada larutan kalium iodida. Maksudnya, ini ialah kita punya bahan tindak balas. Okay? So, kita akan tulis PbNO3 2. If you have no idea how to write formula, go to my earlier videos, okay? I ada tunjuk macam mana nak tulis persamaan kimia and dia punya formula untuk bahan, okay? Bertindak balas dengan kalium iodida is Ki, okay? Menghasilkan apa? Okay, so let's look at dia punya produk. Pelumbung 2 iodida ialah PbI2. Lagi satu apa dia? Dia kata larutan tidak berwarna je. Ni macam clue lah dia bagi larutan tidak berwarna. Okay, kita yang kena figure out. Okay, macam mana cara nak tahu ialah, okay, let's look at kita punya bahan. Okay, bahan yang kita ada dah, sekejap tengok Now, Pb dengan I2 ialah from bahan Pb and I. Fokus kuning dengan kuning Pb dengan I kan. So dapatlah PbI2. Okay, apa yang tinggal? Apa yang tak highlight lagi? Yang tak highlight ialah NO3 dengan K, yang hijau kan. So sekarang inilah bahan kita yang kedua, okay? KNO3. Itu sahaja. So inilah persamaan kimia untuk tindak balas ini. Okay, if you leave your answer macam ni, baru dapat 1 markah. Okay, cuba tengok markah dia 2. Maksudnya lagi 1 untuk seimbangkan. So macam mana nak seimbangkan? Kita akan letak 2 sini and 2 here. Yes, done. Okay. So macam mana nak seimbangkan? Tengok balik video. Dulu-dulu ada pernah buat video pasal seimbangkan. Okay. Nyatakan nama larutan tidak berwarna yang terbentuk. So larutan tidak berwarna kita tadi dah tahu. But then, trick sikit, if you write your answer macam ni, then wrong. Okay. So kena tulis nama dia. Nama maksudnya kalium nitrat.